Johor Darul Ta'zim, JDT, sekali lagi membuktikan bahawa mereka berada dalam kelas tersendiri selepas secara rasmi mengesahkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut. Kejayaan ini dicapai selepas skuad Harimau Selatan menundukkan Brunei DPMM FC dengan keputusan 3-0 di Stadium Nasional Hassanal Bolkiah. Walaupun saingan Liga masih berbaki 5 perlawanan, kedudukan JDT sudah tidak mampu digugat oleh pencabar terdekat, Selangor FC. Berikutan kelebihan 18 mata yang cukup selesa, JDT juga kekal kebal tanpa sebarang kekalahan sepanjang musim setakat ini. Kejayaan domestik ini menjadi suntikan semangat tambahan buat pasukan yang kini turut berjaya melangkah ke pusingan suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elite (ACLE). Dengan trofi yang sudah berada dalam genggaman, JDT kini bukan sahaja mengukuhkan status sebagai King of Malaya, malah terus menetapkan standard yang tinggi untuk bola sepak Malaysia.